semua, jom kita sertai Wafi hari ini dalam pengembaraan mencari bentuk dan rasa tekstur di taman permainan. Tengok gelongso ni, bentuknya bulat melengkung. Permukaan dia licin sangat, rasa macam nak terus meluncur ke bawah. Tapi bola ni bulat juga kan? Tapi tekstur dia kasar. Lain betul dengan gelongso tadi kan? Ini pula kotak pasir. Bentuknya segi empat. Cuba kawan-kawan tengok kayu ni. Tekstur dia kasar kan? Tapi pasir dalam kotak ni halus dan lembut je bila sentuh. Padahal kotak pasirnya kasar. Tengok tangga panjat ni. Bentuk dia segitiga. Permukaan dia pula ada jalur-jalur macam beralun-alun. Ini pun bentuk segitiga. Tapi tekstur dia berlubang-lubang. Kalau hujan, air boleh tembus. Wah, ada bintang kat sini. Tekstur dia licin dan berkilau-kilau. Macam bintang betul kat langit. Ini pun bintang. Tapi tekstur dia lembut-lembut je. Tak tajam pun. Selamat untuk main. Ni bentuk hati. Tekstur dia gebu sangat. Rasa macam nak peluk selalu. Tapi yang ini pun bentuk hati kan? Tapi tekstur dia keras. Berbeza betul dengan yang gebu tadi. Tengok akar pokok dan kertas ni. Bentuknya tak sama. Berliku-liku. Tekstur dia pula berkerut-kerut. Tapi daun ni pun bentuknya tak tetap. Organik. Tapi permukaan dia licin je. Sedap dipegang. Hebat kawan-kawan. Kita dah kenal macam-macam bentuk DAN pelbagai tekstur hari ni. Ada licin, kasar, gebu. Nanti kawan-kawan cuba cari lagi bentuk dan tekstur lain kat mana-mana ya. Jangan lupa like dan follow Wafi.